Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aini Sofia. Saya Puteri Alia dari kelas 3 Asli yang membincangkan tentang tanah di Malaysia. Tanah ialah lapisan paling atas di permukaan bumi yang terbentuk daripada bahan organik dan bahan bukan organik. Terdapat 4 jenis tanah di Malaysia. Tanah aluvium, tanah laterit, tanah gambut dan tanah berpasir. Tanah aluvium. Tanah ini terbentuk daripada endapan sungai. Tanah ini juga sangat subur dan sesuai untuk tanaman seperti padi. Tanah ini terdapat banyak di pantai dan juga hutan hujan tropika. Laterit dia berwarna merah atau kuning kerana ianya mempunyai banyak besi. Ianya juga terdapat di tanah tinggi. Ianya boleh digunakan dalam penggunaan tanaman getah dan tanaman kelapa sawit. Tanah gambut terbentuk daripada perhutan tumbuhan di kawasan payung. Tanah ini biasanya sangat lembap dan juga berasir. Tanah berpasir ialah tanah yang mempunyai banyak pasir. Ianya juga bersifat longgar. Tanah ini kurang subur kerana nutrien tidak dapat diserap dengan baik. Tanah ini banyak terdapat di pantai, kawasan pantai seperti Pantai Irama di Kelantan. Mulanya, setiap jenis tanah di Malaysia mempunyai kepentingan dan ciri-ciri masing-masing. Oleh itu, kita perlulah menjaga tanah dan menggunakannya dengan baik. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Bye-bye.